Hamidah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat yang penuh barakah. Untuk makluman semua, program ini merupakan program anjuran Ketua Panitia yang dah berlangsung selama 2 tahun. Pada tahun pertama kita baca Yasin dan juga kita baca doa selamat, doa pagi. Sebelum murid-murid memulakan pelajaran, kita adakan seminggu sekali. Waktu dia adalah pada pukul 7 pagi hingga 7.25. Kemudian kita dalam masa setahun itu, daripada masa ke masa, murid telah banyak join. Pada peringkat pertama tu lebih kurang dalam 70-80 orang. Sekarang dah hampir mencecah 200 ke 300, berada cecah 400. Jadi alternatif kedua ialah murid-murid yang telah menyertai percayaan si pagi. Jadi panitia agama telah membuat satu lagi inovasi, iaitu kita mula memberi peluang kepada guru-guru, tangan sekolah dan juga ibu bapa untuk menyumbang sedikit makanan pagi lah. Jadi alhamdulillah pada tahun ini setiap minggu akan disediakan makanan-makanan pagi seperti penat, seperti roti dan juga satu air. Jadi selepas baca Yasin, murid akan ambil air dan juga kuih muih ataupun nasi lemak dan terus naik kelas. Inilah contoh hari ini kita ada kuih burger, mini burger dan juga air. Itu saja. Okey, apa perasaan kamu dapat makanan free, ada orang sumbang tiap-tiap hari Jumaat? Sangat best. Sangat best. Sebab apa? Sebab dapat makanan free. Dapat makan? Dapat makan. Tengok sikit. Tengok sikit. Lepas tu dapat pagi-pagi dah dapat makan, dah dapat sarapan free. Alhamdulillah. Cakap apa? Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru, AKP, staf, ibu bapa yang menyumbang kepada program yang baik ini. InsyaAllah semoga berterusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.